shift car kan, biasalah. Bendanya tak ada elektronik, sama je. Hello guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okey, hari ni saya nak review. Rasanya dah 3 bulan, 4 bulan mungkin. Saya review item Kamen Rider yang sama. Dan mungkin ini video yang last lah. Saya review, sebab saya dah review di semua form dia. Saya dah review dia punya final form, upgrade form, super form. Hari ni kita nak review dia punya base form dia yang lain lah. So item yang saya nak review hari ini adalah SG Shift Wild dan juga Shift Technique. SG je. Sebab saya nak beli DX sebenarnya, tapi sebab SG ni pemberian orang, so saya macam tak sampai hati saya nak tukar ke DX. Baik kan saya ni kan, baik kan? Baik. Jaga hati orang. Baik. Okay, so ini adalah base form untuk Kamen Rider Drive, iaitu Drive Type Wild dan juga Type Technique. Dia base form selain daripada speed lah. Okay, so jom kita tengok dua item ini. So jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crozy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okey, terlajak. So ini dia dua shift car SG yang kita nak main hari ini. Sebelum kita main, kita tengok dulu detail dia. So kita nak start dengan detail shift wild. Okey, so ini adalah shift wild. Dia berwarna hitam. Saya tak tahulah, dia macam kereta lasak kereta laga-laga. Okey, so dia ada dua line kat sini. Ni dia punya bontot dia. Boleh pusing. Okay, ni warna silver. Tayar hitam semua hitam. Bawah warna kelabu. Ini tempat dia punya baca dia. Ada logo drive. Alright, so itu detail untuk shift wild dan juga ini shift technique. Shift technique ni dia lain sikit. Dia lain sikit. Okay, untuk detail dia, dia tak ada dua line macam speed, macam wild. Dia garis putus-putus. Dia bukan dua line straight. Okay, lepas tu ni tayar dia ada 6 tayar. Dia macam lori. Tak tahu, saya pun tak tahu nak cakap lori apa. Saya tak pernah tengok lori macam ni. Macam lori sampah ada, tapi dia bukan lori sampah. Lepas tu ni bawah dia, dia ni tempat masuk, tempat baca kat drive driver. Ni logo dia. Selalunya shift car dia bontot tu pusing. Yang ini tak. Ini depan dia yang pusing. Ni depan dia pusing. Tu saya cakap, dia ni build different. Dia ni lain sikit. Istimewa. Okey, depan dia ni pun dia boleh angkat tau. Macam mana? Bukan angkat, tolak kot. Saya pun dah tak ingat dah. Sekejap. Saya cuba. Dah lama sangat tak main benda ni. Nampak tu, dia boleh ke depan. Lepas tu tolak balik. Okay, so itu untuk detail yang ada untuk dua shift car ni. So, tanpa membuang masa, jom kita main dia dekat DX Pandu Memandu, iaitu Drive Driver. Okay, so jom kita on dia. Okay, kita main dulu type wild. Alright, so jom kita engine dia. Okay, so itu bunyi engine dia. Alright, next bunyi serangan.
Alright, tu kita kepak sekali. Sekarang kita kepak pula 3 kali. Alright, so yang terakhir adalah full throttle. Okay, so itu dia. Lepas tu, sebelum tu saya nak masukkan terus ni. Saya nak masukkan terus. Okay, so jom kita cabut dia dan kita masukkan type teknik. Okay, so itu dia bunyi henshin untuk type teknik. Alright, next. Bunyi serangan. Okay, so itu kepak sekali. Sekarang kita kepak 3 kali. Okay, last kali full throttle. Alright, so jom kita cabut dia. Okay, so itu dia. Dua type base form, type dua form drive. Pening. Aku pening. Nampak sangat belum makan. Okay, so itu dia dua Sheikah SG untuk hari ini. Shift teknik dan juga shift wild. Sheikah kan, biasalah. Bendanya tak ada elektronik, sama je. Bunyi apa tu, kepak sekali, kepak 3 kali kan. Lepas tu full throttle lah. Benda sama je macam tight speed, sama je macam formula. Tapi still korang kena beli sebab benda tu lah nak bagi drive ni best, bagi drive ni banyak function. Kita nak dengar bunyi-bunyi yang ada ke dalam drive driver. Ok, macam awal tadi saya cakap, saya dapat sebab member sebab orang bagi kan. Ok, saya dapat daripada Azaman Hadi. Saya tidur rumah Man. Lepas tu Man kata, ni ambil lah ni, dia ada extra. Saya pun macam ambil lah. Kalau korang nak, saya rasa untuk SG dua form ni, korang senang je jumpa. JJ selalu juga ada. Sebab dia base form kan. Dia bukannya macam super form, upgrade form apa kan. Macam apa tu, formula kan. So korang mesti boleh cari. Biasanya JJJ letak mungkin RM6 lah. RM6 untuk satu ni, satu Sheikah ni. Ok, so apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa saya cakap benda sama lagi lah. Korang collect Sheikah ni sebab ini je lah Hot Wheels untuk peminat tokusatsu. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.